Sempena bulan Ramadan ni, orang Shah Alam kalau korang nak makan steamboat yang menyediakan pelbagai jenis makanan, mana lagi kalau bukan steamboat Al-Fatih yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam. Kat sini korang boleh berbuka dan makan steamboat pelbagai jenis bahan masakan yang banyak sangat untuk korang masak. Tapi yang paling top dekat sini adalah kambing perap dia. Bukan tu je tau, ada juga daging, ayam, seafood seperti kerang, sotong, udang, kepah, berbola, telur, sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Pilihan sos dia pun banyak tau. Korang boleh custom sendiri. Korang juga boleh pilih lebih daripada 20 pilihan makanan ready to eat yang dah siap masak dah. Jadi tak payah tunggu korang punya steamboat siap, korang boleh makan terus pun tak apa. Antara dia ada nasi biryani, makaroni, roti john, chicken tender, sate dan macam-macam lagi. Untuk pilihan dessert, korang ada pelbagai pilihan untuk makan kuih, dessert seperti aiskrim dan macam-macam lagi. Dari segi harga pula memang berbaloi. Korang boleh dapat untuk dewasa serendah RM50 je. Nak lagi murah, korang datang time Moreh, RM39 je. Kalau datang time birthday korang pula, korang hanya bayar separuh harga je tau. Termasuklah untuk ibu mengandung. Budak-budak bawah 5 tahun percuma je. Jom kita tanya apa kata pelanggan. Sebelum ni memang selalu datang sini makan untuk dinner lah. Yang paling sedap tu lemak bakar. Sebab lemak dia pun tak kenyal, dia just lembut je dalam mulut. Makanan sedap, bala. So ada udang besar, so ada ketam. Makanan dekat sini dengan harga semua berbaloi lah pada saya. View steamboat yang ada dekat sini, mostly yang the best dekat sini lah. Jadi kalau korang cari tempat berbuka puasa, makan steamboat dan juga buffet pelbagai jenis, inilah tempat yang paling aku suggest dekat Shah Alam ni.